Selamat datang ke fail meja pengurusan webinar, panduan sistematik untuk perancangan yang berjaya, pelaksanaan yang lancar, pemantauan yang berkesan dan penilaian webinar yang berimpak. Fail meja ini merupakan panduan formal untuk pengurusan webinar yang sistematik, teratur dan profesional. Objektifnya, merangkumi tugas dan tanggungjawab yang jelas, aliran kerja yang lancar dan dokumentasi program. Objektif fail rujukan jadual webinar adalah matlamat yang jelas, pelaksanaan yang teratur dan hasil yang bermakna. Fail ini memastikan pengurusan yang sistematik dan pengagihan tugas yang jelas antara ahli jawatan kuasa. Prosedur operasi standard merangkumi fasa pra-webinar, termasuk menetapkan tarikh, menjemput penceramah dan ujian teknikal. Semasa webinar, fokus pada kehadiran, pembentangan dan soal jawab. Tugas pasca webinar melibatkan penghantaran sijil dan laporan. Senarai semak webinar memastikan pelaksanaan yang sistematik dan profesional, merangkumi tugasan sebulan, 2 minggu, seminggu dan sehari sebelum, semasa dan selepas acara. Ingat untuk menguruskan risiko seperti masalah internet dan audio. Fail meja pengerusi memberi tumpuan kepada mengingati, menyelaras, memastikan dan mencapai objektif. Matlamat utama adalah untuk memastikan webinar berjalan lancar, sistematik dan profesional, dengan penyelarasan dan penyeliaan yang berkesan. Fail meja setiausaha menekankan dokumentasi yang sistematik dan profesional, surat rasmi, minit mesyuarat dan laporan, bagi memastikan pematuhan kepada matlamat dan rekod organisasi. Fail meja bendahari memastikan pengurusan keuangan yang teratur, ikhlas dan profesional, meliputi perancangan bajet, pembayaran dan penyimpanan rekod keuangan bagi memastikan pelaksanaan dan pelaporan yang lancar. Fail meja unit teknikal memastikan webinar yang sistematik, teratur dan profesional dengan mengurus platform, audio/video dan rakaman. Kuncinya adalah mengesahkan akaun aktif dan sambungan internet yang stabil. Fail meja moderator memberi tumpuan kepada aliran program yang lancar, pelaksanaan yang teratur dan kepuasan peserta. Ini termasuk skrip moderator, pengurusan masa dan pengendalian soal jawab yang berkesan. Fail meja pendaftaran menguruskan pendaftaran melalui borang Google, rekod kehadiran dan pengeluaran sijil, bagi memastikan pengurusan peserta yang sistematik, teratur dan profesional. Fail meja publicity membuat promosi secara berkesan, meluas dan berjaya melalui poster, media sosial dan promosi. Poster yang baik haruslah profesional, mengandungi maklumat penting dan menarik secara visual. Fail meja dokumentasi memastikan penyimpanan rekod profesional webinar melalui tangkapan skrin, rakaman dan bukti bergambar. Rekod ini berfungsi sebagai bukti dan rujukan rasmi. Dokumen sokongan merupakan panduan yang komprehensif, sistematik dan profesional untuk pengurusan program. Ia merangkumi surat jemputan, bahan promosi, tentatif program, biodata, borang Google dan borang maklum balas. Setiap unit menguruskan dokumen sokongan, memastikan pelaksanaan yang sistematik, teratur dan profesional. Kerjasama yang berkesan dan dokumentasi yang lengkap adalah kunci kepada webinar yang berjaya. Video ini meringkaskan komponen utama fail meja pengurusan webinar yang menawarkan aliran sistematik daripada perancangan pra-webinar kepada pelaporan pasca webinar bagi memastikan acara yang lancar dan berjaya.